Okey. Hari ni saya nak tunjukkan macam mana cara untuk deactivate kunci spare untuk Pro 2. Toyota pun boleh pakai juga cara ni. Ni kunci yang saya biasa pakai. Selalu pakai untuk keyless entry lah. Untuk keyless saya pakai ni. Dan kunci spare ni saya tak pakai. Kita mesti deactivatekan dia untuk jimatkan bateri, supaya radar dia tak mencari kereta. Radar dia tak mencari kereta sebab radar dia kuat makan bateri. Biasanya kalau kunci yang kita selalu pakai ni habis bateri, dan ni pun akan habis bateri juga. Untuk jimatkan bateri dia, tengok betul-betul saya buat tengok lampu LED dia ni dan butang apa yang saya tekan. Okey, mula-mula tekan butang lock ni, logo Pro 2 ni lama-lama. Lepas tu tekan butang unlock ni 2 kali. Lepas tu lepaskan jari dari butang unlock ni. Okey, saya cuba tekan lama-lama. Tekan unlock 2 kali. Dia ada 4 kali blinking, tandanya dia dah deactivate. Saya ulang Saya ulang. Tekan lama-lama. Lepas tu tekan butang unlock 2 kali. Dia ada 4 kali blinking, tandanya remote ni dia dah deactivate. Dia tak mencari-cari radar, dia dah deactivate. So kalau ni habis bateri, kita ada spare lagi. Ni baru betul-betul namanya kunci spare. Bateri dia safe. Okey, kunci ni saya dah deactivatekan dia. So dia tak berfungsi lah. Pintu tak kunci tak terbuka. So cara nak activatekan dia balik, kita just tekan unlock je. Okey, kunci dah aktif. Tengok. Kunci dah aktif balik.